So hari ni saya nak share macam mana kita nak buat marketing. Okay? So first, ini adalah cara orang dulu buat. Biasa orang akan buat ads, website, kemudian dapat sale. Dan cara ni bagus pada waktu dulu. Sebab waktu dulu tak ramai orang run iklan, tak ramai orang buat benda-benda ni. Cuma zaman sekarang, semua orang dah tahu. Semua orang buat konten, semua orang run iklan, semua orang buat benda tu. Kalau kita tak buat benda tu pelik. Tapi macam mana strategi untuk kita buat? Okay. Firstly, dia memang akan pergi dengan konten. Mana-mana kita buat iklan ke, kita buat organik ke, dia memang kena pergi dengan konten. Daripada konten, basically kita akan pecahkan kepada organik. Purpose kita buat organik adalah untuk dapatkan awareness. Nombor dua, konten ni kita buat paid iklan juga. So paid iklan, purpose dia untuk menaikkan awareness juga. So apa beza benda ni? Yang ini nanti saya explain lain lah. So daripada awareness yang tinggi tu, barulah kita akan retargeting dia dengan iklan-iklan yang lain. Iklan-iklan yang direct selling and so on. So daripada situ barulah kita boleh expect untuk dapatkan sale. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kebanyakan orang dia akan membeli produk yang dia familiar. So kalau produk kita orang tak familiar, adakah orang tak akan beli? Orang akan beli. Tapi kos iklan kita akan jadi mahal. Berbanding kalau kita push on awareness, orang kenal, orang familiar. Bila kita buat iklan yang direct kepada sale, barulah kos dia akan lebih rendah.